wanita baca Quran. Wanita baca Quran pada waktu period. Boleh atau tidak? Dah biasa Ustaz baca Yasin. Dah biasa baca Al-Mulk. Dah biasa. Baik. Pandangan ulama kontemporari memang ada hadis melarang. Kan? Baca Quran dan sebagainya. Tetapi oleh kerana kita dah biasa baca. Nak tidur malam baca ayat kursi. Alam hantu. Maka dalam keadaan period boleh baca dengan syarat majoriti pandangan ulama terkini boleh baca tapi dengan syarat berniat zikir dan juga jangan memegang mushaf Al-Quran. Tapi ada satu lagi pandangan lebih hebat. Tak payah baca. Akak-akak tengok TV saja kan. Iaitu mana yang dah biasa baca, tiap-tiap hari baca Yasin, tiap-tiap hari baca ayat kursi, tiap-tiap hari, tiap-tiap minggu Jumaat memang baca Al-Kahfi. Ada ulama yang bagi pandangan tak payah baca kerana bagi wanita period bila dia tak baca sebab dah selalu baca, pahala berjalan terus. Saya bila dengar benda-benda macam tu rasa baik aku tukar jadi perempuan pula lah. Orang lelaki tak dapat. Nak tanya Dr. Said mana klinik ada tukar jantina ni. Letak apa model lain pula ke. Sebab apa orang perempuan paling untung? Period tak payah baca. Kecuali perlu, contoh ayat kursi. Jadi dua-dua pandangan tu, jumhur sekarang dalam pandangan kontemporari boleh baca niat zikir. Bukan niat tilawah Quran, sebab ada hadis sahih. Tapi kalau tak nak baca, pahala berjalan. Untungnya jadi akak-akak sekalian.